Aduh, semakin lama semakin banyak komen-komen yang bukan-bukan. Tapi tak apalah, kita cuba selesaikan lah. Okey, kita nak baca satu komen lagi. Komen dia pendek je. SAA boleh? SAA ni atau nama orang putih dia dipanggil Special Attention Account. Nama Melayunya di bawah pemerhatian khas. Benda ni terletak di bawah CCRIS. Kalau kita download CCRIS punya report ataupun kita download CT05 punya report, kita akan nampak benda ni. Untuk SAA memang tak boleh sebab dia ni macam confirm blacklist lah. Yang mana kalau kita tengok report daripada CCRS, dia akan ada 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua dan kolom ketiga. So kolom pertama dia cerita pasal loan yang kita ada sekarang. Loan yang kedua, section yang kedua dia cerita pasal SAA. Section yang ketiga ataupun kolom yang ketiga dia cerita pasal pernah tak kita ada inquiry ataupun pernah tak submit loan. Sama ada loan tu reject atau tak reject, dia ada bagi tahu kat bawah. Jadi SAA ni terletak dekat tengah. So bila terletak dekat tengah-tengah, memang susah lah. Benda ni ibarat raja lah. Raja di dalam CCRIS ni. So bila sangkut benda tu, memang tak boleh. Kena settlekan dulu baru boleh. Itu je tips dia. Nak buat boleh, kena settlekan dulu, baru kita buat submission, baru kita buat loan. So apa-apa persoalan anda boleh tanya dan kita cuba buat sampai boleh. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.